Kakak, buku adik basah. Lah, macam mana boleh basah, Dek? Kawan adik tertumpahkan air minuman dia dalam kelas tadi. Terkena buku adik ni. Oh, patutlah. Kamu tak balik buku kamu ni. Patutlah senang basah. Nak tahu tak? Kebanyakan bahan yang ada di bumi ini mempunyai sifatnya tersendiri. Ada yang serap air, ada yang kadis air, ada yang tenggelam, ada yang timbul, ada yang alirkan arus elektrik, ada yang alirkan haba, ada yang kenyal dan ada yang boleh tembus cahaya. Wah, ada macam-macam je. Jom kita uji bahan yang ada di depan kita ni kakak. Boleh? Kawan-kawan, kami ingin menyiasat sifat bahan-bahan yang ada di depan kami ini. Sediakan satu bekas yang berisi air. Bahan-bahannya tuala muka, plastik, sudu besi, kertas, sponge, bola pimpong dan batu. Jom. Adik akan masukkan satu persatu bahan-bahan ni. Kita perhatikan sama-sama ya. Tuala, plastik, sudu besi, kertas, sponge, bola pimpong dan batu. Ups, tuala basah. Kertas pun sama. Sponge banyak serap air ni. Batu, sudu besi, bola pimpong dan plastik kalis air. Pandai adik kelaskan bahan-bahan ini mengikut sifatnya. Sebab tu setiap bahan yang ada ni tak sama fungsinya. Kenapa plastik kalis air? Plastik kalis air supaya bila air diisi ke dalamnya, ia tidak tumpah. Kawan-kawan, jangan buang plastik yang sama merata-rata ya. Nanti aliran air kita tersumbat. Ya, betul. Daripada uji kaji yang kita telah buat tadi, kita dapat lihat ada bahan yang timbul dan ada bahan yang tenggelam. Adik ada jawapan? Apa yang adik nampak? Bahan yang tenggelam, batu, sudu besi dan tuala. Yang timbul pula sponge, bola pimpong, kertas dan plastik. Ia kerana bahan yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam. Bahan yang kurang tumpat daripada air pula akan timbul. Ya, kita dapat lihat apa yang berlaku. Kerana bahan-bahan ini diletakkan di dalam bekas yang luk sinar. Cahaya boleh tembus. Betul tu. Bahan boleh dibahagikan kepada 3 jenis. Iaitu yang pertama, luk sinar. Semua cahaya boleh melaluinya. Kakak nampak tangan adik? Nampak? Yang kedua, luk cahaya. Sebahagian saja boleh melaluinya. Kakak nampak pada adik? Nampak, tetapi tidak jelas. Yang ketiga, legap. Cahaya tidak membedahkan ia melaluinya. Kakak nampak adik senyum? Tidak nampak. Okey, jom kita uji bahan yang bersifat haba pula. Adik ambilkan 2 ketul batu itu. Apa kita nak buat dengan 2 ketul batu ni kakak? Apabila 2 permukaan batu ini bersentuhan, haba akan terbentuk. Geseran antara 2 permukaan batu ini dapat menghasilkan haba. Sebab tu, batu boleh terasa panas jika digosok lama. Adik nak cuba? Gosok, jangan tak gosok. 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 Gosok sampai keluar haba. Aduh, betul lah kak. Panas. Hati-hati dek, ada juga batu jenis tertentu. Contohnya batu keras seperti batu api. Digosok atau diketuk kuat dapat menghasilkan percikan api. Beginilah cara manusia zaman dahulu menyalakan api. Bersyukur kan kita hidup di zaman moden ni. Kemajuan sains dan teknologi membantu kehidupan seharian kita. Amin.
Kawan-kawan dah kenal bahan yang ada di sekeliling kita? Sifat bahan ini membantu kita memilih bahan yang sesuai untuk kegunaan, tahan lama dan selamat digunakan. Serap air seperti tuala, kalis air dan tembus cahaya seperti plastik, tenggelam seperti batu, timbul seperti pain, alihkan arus elektrik dan haba seperti sudu besi, kenyal seperti getah. saya Aidah Dan saya Musyidah dari Sekolah Kebangsaan Tanah Hitam mengucapkan terima kasih dan jumpa lagi. Bye.